Mari tok bawa terbang ke negara pengecut tapi lagak wira. Di Amerika, bukan sahaja perang dan makmal di medan jauh yang jadi medan kezaliman. Pada tahun 1932 hingga 1972, berlaku satu eksperimen manusia yang dinamakan Tuskegee Syphilis Study. Di situ, saintis tidak pakai pedang atau jarum suntik maut, tapi biarkan penyakit membunuh perlahan-lahan. Eksperimen gila. 600 lelaki kulit hitam di Tuskegee, Alabama dijadikan subjek kajian. Mereka dijangkiti sifilis atau sudah ada sifilis tetapi tidak diberi rawatan walaupun penisilin telah ada sejak 1947. Doktor cuma memerhati bagaimana penyakit itu makan tubuh manusia perlahan-lahan. Mereka diberi alasan rawatan percuma untuk menarik datang ke klinik, tapi semua hanyalah umpan. Mangsa, lelaki dewasa, ramai yang mati akibat sifilis. Keluarga mereka juga dijangkiti penyakit. Orang yang hidup pula menghadapi cacat kekal, keturunan rosak. Hasil kononnya, data mengenai perkembangan sifilis tanpa rawatan digunakan sebagai rujukan untuk rawatan penyakit kelamin di Amerika. Saintis berkata ini demi kemajuan perubatan dan ilmu. Nasib saintis, tiada seorang pun doktor yang terlibat dihukum. Mereka teruskan kerjaya akademik dan kesihatan awam. Dunia moden belajar dari data itu, bukan dari kezaliman mereka. Lihat cucu. Seorang lelaki biasa bunuh satu orang. Dunia panggil dia penjenayah. Tapi doktor di Tuskegee biarkan ratusan mati perlahan-lahan, masih dipanggil saintis. Dunia menghitung kematian satu demi satu, tapi darah ribuan dijadikan statistik. Di sinilah wajah sebenar kemajuan. Kot putih menutup dosa, gelaran profesor menyalut jenayah, dan manusia biasa terus dihukum kerana kesalahan yang kecil.